kita wajib perlukan safety harness kalau kita work at height. So hari ini kan saya nak recommend satu safety harness Picasso. Kat sini yang datang dengan seri Natosh. So kan korang nampak ada banyak brand pada jenama Picasso, Hornet dan sebagainya. Tapi hari ini kita ada safety harness yang macam rock climbing punya. Okay, jom kita unbox dan tengok macam mana. Okay, first impression ni kan korang nampak belakang ni ada back support yang besar macam ini. Okay, boleh balut, korang boleh perut. Sebab dia bukan je nak balut, tapi kan dia nak protect ataupun bagi support yang sepenuhnya. Okay, belakang sini kan dia cukup besar. Dan apa yang best, dia macam rock climbing punya. Bawah ni kan kaki boleh masuk. Okay, korang nampak ada dua bahagian kat sini. Dia lebih stabil dan dia bagi support untuk kaki dan perut. So ni kan nampak dia cukup cantik. Warna dia ada merah dan hitam. Alright, so nampak kat sini. So ini satu set macam ini. Okay, dia pun tak berat sangat. Dan apa yang best, dia ada SRAM, ada DOSH. Memang cukup mantap dengan semua certification kat sini yang korang nampak kat sini. Okay, kalau korang nak beli safety harness, nak beli macam rock climbing punya, ada additional support macam ini. Lepas tu ada bahagian bawah ni untuk support kaki korang. Korang boleh beli safety harness Picasso ni. Adakah korang pernah pakai Picasso? Bagi komen sikit kat ruang komen kat bawah. Okay, so see you.